Okay guys, so sekarang aku berada dekat Berjaya Times Square dekat floor atas, so korang tengok ni. Alright, so now kita dekat dalam environment cafe. Hari ni aku keluar dengan cik tunang kesayangan. Kita ada discussion a bit regarding kita orang punya wedding lah. So kita orang tengah fikirkan about photographer, makeup artist, nak pilih siapa-siapa semua tu kan. So while having this discussion, aku nak buat test regarding this mic LAK-A1. So dalam ni environment ni agak quiet, tapi you can still dengar like ambient sound, orang borak kat belakang apa semua. So now is noise cancellation dia aku tengah turn off. So right now aku nak turn on dia. So korang akan dengar bunyi klik. Alright, how does it sound? And then bagaimana dengan suara aku? Adakah sounded very nice ke? Ataupun dia sound pecah ke? Sebab aku diberitahu bahawa LAK-A1 kali ni diorang dah ada 3 level of noise cancellation. So it should be a level of cancellation yang lebih proper, yang lebih crisp. So separation between ambient sound dengan vocal akan lebih ketara, hence quality yang lebih baik lah. Lagi? Like a soft and fresh makeup. Okay. Macam ni? Makeup macam ni? Yang ni pun look soft, look natural juga. I think should be okay juga. Sebab ada, saya rasa ada memang makeup artist yang dia tak buat false eyelashes. False eyelash. Dia tak pakai fake eyelash tu. Oh, fake eyelash lah. Okay. Should be okay. Mic check 1 2 3. Test sound 1 2 3. Ambient sound check. Suara check. Alright guys, sekarang aku dekat floor berapa ya? Floor berapa? Floor 1. Okay, so floor 1, floor 3. So floor 3 kat sini should be bising sebab kita ada banyak kedai retail, orang jual baju lah, orang panggil kau buat manicure lah. So this is as of now dengan mic noise cancellation off. So now aku akan turn on noise cancellation. Alright, so aku akan keep on berjalan sambil korang boleh dengar ambience dia, noise cancellation dia, how does it works. Lagu tadi tak ada tak tutup nampak weird. Jam menunjukkan almost pukul 4, nampak tak? Sekarang baru nak lunch. So aku notice satu benda lah tadi. So kita orang sampai cafe awal pagi tadi pukul 12 tengah hari. Tak adalah pagi lah, tengah hari. So almost like 4 hours aku pakai benda ni. So aku malas nak cabut, malas nak simpan dalam kotak sebab nanti aku nak kena bawa keluar balik, pasang balik. And then aku tak suka benda tu, aku leceh sebab aku nak on the go, aku terus record je. So aku bawa keluar phone, aku terus record, aku bawa keluar phone, aku terus record. Then aku simpan dalam poket. Then aku boleh letak balik macam ni, aku buat sekarang. Aku letak balik, aku record macam tu. So benda yang buatkan aku rasa impresif tentang mic ni is dia kecil tau, tapi battery life dia now memang terbaik lah, aku boleh cakap. Tak silap aku, dia orang advertise 54 jam penggunaan termasuk dengan charging case. Kalau without charging case go 6 ke 8 jam macam tu lah. So now aku nak sambung makan and then nanti aku akan tunjuk. Alright, lagi satu benda yang aku nak highlightkan is betapa kecilnya dia punya bekas ataupun pouch ni. So pouch ni aku boleh just fitkan dalam aku punya pocket
And dalam poket aku ada letak wallet aku, and aku boleh letak pouch ni sekali. So dia sangat convenient and practical untuk aku. So kalau korang yang content creator kat luar sana, yang korang shoot pakai phone, yang dah pakai Type-C, korang boleh pakai iPhone. Macam aku pakai iPhone 16 Pro sekarang. Atau korang boleh pakai Samsung ke, or whatever phone yang support Type-C, korang boleh pakai juga. Okay, so ni besar ni je pouch dia. And then aku boleh muatkan just macam ni je. Just letak macam ni and done. Keluarkan. Simple. Okay, so untuk this footage, aku akan biar dia punya noise cancellation off, but aku akan edit untuk remove cancellation, noise cancellation tu di dalam post lah, dalam editing. So this is the footage yang aku tak pakai noise cancellation, tapi aku edit untuk removekan noise cancellation dia guna CapCut. Check my 1, 2, 3. Alright. Aside from my soul,